Guys, betul ke Bobo Boy Gentar merupakan fusion yang terbaik dalam series Bobo Boy? Ush, boleh percaya ke ni? So, untuk dalam video kali ni, kita akan buat ranking 6 fusion Bobo Boy yang terbaik dalam series Bobo Boy. Tapi korang jangan salah faham, ranking yang aku buat ni bukannya refer kekuatan ke apa tau. Tapi ranking yang aku buat ni berdasarkan apa yang aku minat saja. So, tunggu apa lagi? Let's go! Guys, kalau korang tengah layan movie ataupun korang tengah layan YouTube tapi korang tak tahu nak makan apa, ni dia aku nak recommend kat korang makanan yang sangat sesuai untuk korang makan sambil layan cerita ataupun tengah layan YouTube tu. Ada Chocoja, ada cookies, ada biskut durian, lepas tu ada coklat Confetto dan macam-macam lagi. Aku ada letak tag dekat video ni, okay? Tag Shopee, korang boleh terus je order dekat situ. Harga berpatutan dan sangat-sangat menarik untuk korang dapatkan. Yang keenam adalah Bobo Boy Glacier. Yang mana Bobo Boy Glacier ni merupakan gabungan untuk Bobo Boy Gempa dan Ais. Bagi aku, dari segi kekuatan Glacier ni padu juga tau. Dan pertama kali Bobo Boy Glacier muncul sewaktu berhadapan dengan Retaka, waktu dia tutup empangan yang bucur tu kan. Waktu memang padu juga. Dan bagi aku, Bobo Boy Glacier ni tak adalah teruk sangat. Dan kekuatan dia pun memang awesome je. Cumanya tak adalah sepadu macam fusion yang lain. Yang kelima adalah Bobo Boy Frostfire. Yang mana Bobo Boy Frostfire ni merupakan gabungan untuk Bobo Boy Blaze dan Ice. Malah Bobo Boy Frostfire ni juga merupakan fusion yang pertama untuk Bobo Boy gunakan sewaktu berhadapan dengan Retaka. First impression aku waktu aku tengok Frostfire ni muncul, waktu aku tengok dekat wayang tu macam tergambar enggak memang gempak gila kan. Dia punya outfit, dia punya skill pertarungan tu memang ngam gila lah. Dan lagi pun dia ni kan merupakan gabungan untuk ais dan api. Dan macam ala-ala Ace gabung dengan Aokiji dalam anime One Piece lah. Memang padu gila lah. Dan teknik yang paling aku suka untuk Frostfire ni, serangan yang paling aku suka adalah panah, bakar dan beku. Yang keempat adalah Bobo Boy Gentar. Bobo Boy Gentar ni yang paling crack lah. Dia punya perangai memang masuk air gila, memang susah gila nak describe kan. Bobo Boy Gentar ni merupakan gabungan untuk Bobo Boy Gempa dan Halilintar. Tapi dalam masa yang sama, si Gopal dengan si Kuali tu tak panggil pun Bobo Boy Gentar sebagai Bobo Boy Gentar tau. Tapi dia panggil dengan gelaran yang lain, iaitu Bobo Boy Hampa. Sebab pada awalnya kita tengok si Bobo Boy Gentar ni macam tak ada function langsung tau. Macam tak ada power langsung. Dia ni overconfident lebih je. Dia yakin sangat dengan kekuatan dia. Tapi last pukul rosak sar tu macam nah ambil ni. Tapi tak ada function. Tak ada efek langsung pun. Tapi sekali bila Bobo Boy dah tahu macam mana nak gunakan kekuatan sebenarnya, memang padu gila untuk kekuatan Bobo Boy Gentar ni. Sampaikan Bobo Boy mampu untuk menciptakan seakan satu perisai robot untuk digunakan bagi berhadapan dengan musuh. Dan Bobo Boy Gentar juga mempunyai satu senjata, iaitu Tukul Gentar. Tapi serius, aku memang minat gila dengan Bobo Boy Gentar ni. Dan insyaAllah next video aku akan borakkan lebih detail pasal Bobo Boy Gentar. Korang stay tune je lah. Top 3 adalah Bobo Boy Sori. Untuk Bobo Boy Sori ni tak lama lagi kita akan dapat tengok lah dalam episod kan. Dan Bobo Boy Sori merupakan gabungan untuk Solar dan Duri. Bagi aku, fusion untuk Solar dengan Duri ni antara yang paling perfect lah, yang paling the best nak dibandingkan fusion yang lain. Yang ni untuk pendapat aku sendiri lah. Dan senjata digunakan oleh Sori adalah libasan durian. Yang kedua adalah Bobo Boy Supra. Yang mana Bobo Boy Supra ni merupakan gabungan untuk Solar dan Halilintar. Dan bagi pendapat aku, untuk Bobo Boy Supra ni merupakan antara fusion yang terkuat nak dibandingkan fusion yang lain. Yelah, korang cuba bayang, Halilintar tu pun dah OP gila, dah laju gila, tambah pula dengan kekuatan Solar. Memang meletup lah. Tambahan dari segi penampilan, memang tak dinafikan Bobo Boy Supra merupakan antara yang terbaik nak dibandingkan fusion yang lain. Sebabnya aku suka dia ada pedang lah, lepas tu teknik-teknik dia pun boleh tahan padu juga. Yang pertama tak lain dan tak bukan adalah Bobo Boy Sopan. Untuk Bobo Boy Sopan ni merupakan gabungan untuk Taufan dan Solar. Dia punya penampilan, dia ni memang lain macam sikit lah. Dia punya penampilan memang ada level. Siap ada tanjak lagi. Dan dia punya senjata merupakan kipas. Tapi bukan setakat kipas je tau. Dia ada senjata lain juga. Bobo Boy Sopan ni siap ada keris juga. So untuk Bobo Boy Sopan ni memang diorang letak elemen-elemen macam ala-ala Melayu lah kan. Dan bila first kemunculan Bobo Boy Sopan ni, macam biasalah Kuali dengan Gopal memang teruja gila bila tengok si Bobo Boy Sopan ni. Bukan takat doang je,
aku pun sekali teruja keluar bintang kat mata kan. Dan aku boleh cakap memang tak dinafikan, Bobo Boy Sopan merupakan nombor 1 buat masa sekarang ni untuk fusion yang terbaik nak dibandingkan fusion yang lain. So, pendapat korang macam mana pula? Adakah pendapat korang sama dengan aku? Komen dekat bawah.